Kau tahu tak, Indonesia nak buang SIFA dekat mata wang dia. Maksudnya rupiah akan nampak makin kecil tapi nilai sebenar tak berubah. Contohnya, sekarang kalau RM100,000 sama dengan RM30. Lepas redenominasi nanti mungkin jadi RM100 je. Tujuannya bukan sebab nilai jatuh, tapi nak bagi sistem keuangan nampak lebih kemas dan senang dikira. Sekarang ni, bila ekonomi Indonesia makin stabil, inflasi terkawal, kerajaan rasa dah masa nak buang SIFA. Warga Malaysia ini menyebut bahwa Indonesia yang akan memotong nol dari rupiah itu sangat aneh ya, karena tidak menambah nilai jual sebuah rupiah tersebut. Kok bisa seperti itu? Mari kita bahas. Mau kita bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Kau tahu tak, Indonesia nak buang SIFA dekat mata wang dia. Maksudnya rupiah akan nampak makin kecil tapi nilai sebenar tak berubah. Contohnya, sekarang kalau RM100,000 sama dengan RM30. Lepas redenominasi nanti mungkin jadi RM100 je. Tujuannya bukan sebab nilai jatuh, tapi nak bagi sistem keuangan nampak lebih kemas dan senang dikira. Sekarang ni, bila ekonomi Indonesia makin stabil, inflasi terkawal, kerajaan rasa dah masa nak buang SIFA tu supaya rupiah nampak lebih kuat. Kalau berjaya, ini tanda ekonomi dia dah cukup matang untuk masuk era mata wang moden. Sebab kalau terlalu lama banyak SIFA, semua benda jadi leceh. Tak kira gaji, harga barang, semua nampak mahal. Padahal nilainya kecil je. Kalau langkah ni jadi, rupiah mungkin nampak lebih kuat dan Indonesia bakal tunjuk pada dunia ekonomi dia dah ready untuk masa depan digital. Indonesia merancang untuk membuang denominasi banyak kosong dalam mata wang Indonesia, tuan-tuan. Jadi dia nak buat satu mata wang yang lebih ringkas lah. Contohnya kalau 1000 buang 30 tu dia jadi RM1. Kalau let's say RM10,000 buang 30 tu jadi RM10. Kalau RM100,000 buang 30 tu jadi RM100, tuan-tuan. Jadi dia buat ni sebab nak meningkatkan kecekapan. Lagi satu kan, nak sebut orang kata apa, dari segi pengiraan tu kan susah. Sekali belanja berapa, RM10,000 kan, dia RM100,000, 10 juta, 20 juta, semua kita jadi jutawan bila ke Indonesia, tuan-tuan. Jadi langkah ni dia akan buat dalam tahun 2027, perlu masa, sebab dia nak kena update ATM, sistem cukai lah, audit dan sebagainya. Banyak kerja, tuan. Tapi walaupun dikritik lah oleh satu orang ahli ekonomi, saya tak ingat nama dia, Karimi apa di belakang tu, dia kata ini takkan mengubah apa-apa, nilai tetap sama. Ya, memang nilai tetap sama, tuan-tuan. Kalau pergi katalah secawan kopi, sebelum ni RM10,000, buang RM10,000, buang 30 tu dia jadi RM10. Jadi angka tu kecil sikit, tak mengubah apa pun. Tapi walaupun demikian, ia meningkatkan kecekapan. Orang kata apa, macam mana yang saya explain sebelum ni lah, tuan-tuan. Dan kita ingat sebelum ni, saya ingat bekas Menteri Indonesia pernah cadang kepada PMX agar rupiah dengan ringgit itu disatukan masa PMX pergi ke Indonesia. Walaupun Datuk Seri Anwar menolak rancangan tersebut. Tapi tuan-tuan, bila denominasi ni, mata wang ringgit dengan Indonesia ni, dia jadi makin dekat, tuan-tuan. Makin mudah. Kita RM1, dia mungkin RM10, tuan-tuan. Taklah begitu jauh sangat. Ni sampai orang kata apa, RM100,000 baru ada dalam RM30, kan? Jadi dia jadi makin dekat. Jadi kita nak pergi melancong pun lebih mudah. Dia orang nak pergi melancong ke sini pun lebih mudah, tuan-tuan. Walaupun ini bukan pertama kali, pernah dibuat sebelum ni. Saya ingat tahun bila ada pernah dibuat, tahun 2012 ke macam tu lah, pernah dibuat sebelum ni, tapi ditangguhkan. Tapi sekarang ekonomi lebih stabil, inflasi pun agak terkawal, jadi mereka nak buat semula denomination, nilai mata wang rupiah tersebut, tuan-tuan. Jadi saya setuju dengan langkah ni. Saya harap ianya dapat diteruskan untuk meningkatkan kecekapan. Apa pandangan tuan-tuan? Tulis ruangan komen. Korang pernah terfikir tak kenapa rupiah Indonesia tu dekat belakang dia banyak sangat SIFA? Dan kenapa pula sekarang ni diorang nak ubah benda ni, nak buang SIFA-SIFA tu? Jom saya cerita dalam video ni. Kalaulah dekat mata wang kertas rupiah Indonesia tu adalah RM100,000, akan tetapi nilai sebenar dia lebih kurang dalam $6 je macam tu. Jadi sekarang ni
Apa yang kerajaan Indonesia nak buat, dia orang plan untuk hapuskan 3 sifar dekat belakang tu supaya duit tu nampak lebih ringkas dan juga senang digunakan lah. Contohnya lah, kalau sekarang ni kita nak beli nasi goreng dengan RM30,000, lepas redenominasi nanti cuma RM30 sahaja. Tapi kita kena ingat nilai sebenar tu dia tak berubah pun, cuma angka dekat atas kertas sahaja. So inilah yang dimaksudkan dengan redenominasi rupiah yang sekarang ni tengah dirancang oleh Indonesia. Tujuan dia adalah untuk meningkatkan kecekapan ekonomi, memudahkan urus niaga dan juga memperkukuhkan imej rupiah supaya nampak lebih ada kredibiliti lah dekat pasaran antarabangsa. Akan tetapi untuk pengetahuan korang sebenarnya idea ni bukanlah kali pertama dibangkitkan. Draft yang pertama dah pun dibentang pada tahun bila tahun 2013 dulu. Akan tetapi telah pun disimpan sebab masa tu ekonomi Indonesia ni dikatakan masih belum stabil lah. Dan sekarang ni kerajaan nampak lebih yakin lah sebab inflasi dah pun terkawal dan Bank Indonesia sendiri cakap diorang sudah bersedia kalau jadi dia akan menjadi satu reform kewangan yang paling besar lah dalam sejarah moden Indonesia. Sebab kalau Indonesia buat ni melibatkan perubahan yang sangat besar tu, daripada sistem akaun, mesin ATM, harga barang sampailah ke laporan kewangan syarikat. Bayangkan semua sistem komputer kewangan kena update secara serentak tau. Okey, jom saya cerita dengan korang sikit lah macam mana boleh muncul banyak kosong dekat mata wang rupiah tu. Dia sebenarnya dah bermula sebelum krisis kewangan 1997 lagi. Selepas merdeka, ekonomi Indonesia ni dia agak terkabur sikit lah inflasi pada zaman Soekarno, iaitu pada tahun 1960-an pernah mencecah lebih 600% setahun sebab kerajaan ni banyak mencetak wang untuk menampung perbelanjaan negara lah. Lepas tu masuk je era Soeharto, keadaan dia lebih stabil sikit tapi rupiah masih lemah pada masa tu sebab banyak bergantung kepada ekspor komuniti. Bila krisis 1997-98 meletup, rupiah ni dia terus menjunam daripada RM2,400 kepada lebih RM15,000 untuk $1 dan sejak itulah kalau kita perhatikan banyak sifar-sifar yang dekat belakang tu dan dia kekal sampailah sekarang. Cuma apa yang nak dibuat oleh kerajaan Indonesia ni mendapat kritikan daripada pakar ekonomi jugalah, iaitu seorang pakar ekonomi Profesor Safruddin Karimi daripada Universiti Andalas mengkritik rancangan kerajaan nak buang 3 sifar dekat belakang rupiah tu sebab katanya itu cuma bagi ilusi kestabilan ekonomi je, bukan penyelesaian yang sebenar. Dia pun cakap sebenarnya Indonesia ni tidak mengalami hyperinflasi pun, jadi langkah tu tak adalah penting sangat katanya. Tambahan lagi dia pun cakap proses ni sebenarnya sangat mahal tau, iaitu kena cetak duit baru, mengubah sistem bank, mengubah tanda harga dan kontrak keseluruhan dekat negara. Dalam tempoh peralihan tu, duit lama dan duit baru akan beredar sekali. Jadi ini boleh menimbulkan kekeliruan dan juga risiko penipuan. Jadi Indonesia akan meredominasi rupiah yang akan menghapuskan 0 di belakang rupiah tersebut. Jadi supaya efisien dalam penghitungan uang. Kalau kan sekarang itu kalau banyak 0 di belakang bikin pusing ya. Apalagi udah triliunan atau miliaran. Tapi rencana ini malah diejek Malaysia karena menurut mereka Indonesia tidak akan merubah kekuatan uang rupiah tersebut. Jadi anggapan orang Malaysia menyebut bahwa walaupun dirubah, meredominasi rupiah tidak akan memperkuat rupiah. Padahal niat awalnya Indonesia merubah atau menghapus 0 di belakang untuk efisiensi supaya nanti dalam perhitungan akuntansi dipermudah dan makin mudah gitu. Kalau sekarang kan ribet ya, karena angka nolnya itu banyak banget kalau kita hitung, apalagi untuk ngitung uang miliaran dan triliunan. Karena ada juga rencana Indonesia yang akan mengambil uang-uang korupsi. Jika ini berhasil, orang-orang yang korupsi akan menukarkan uang mereka ke uang yang baru, karena kalau misalkan uang tidak ditukar,
uang mereka akan hangus gitu ya. Jadi ada niat baiknya juga ya Indonesia meredominasi rupiah supaya uang-uang korupsi yang dimandap dan lain-lain bisa diambil oleh pemerintah. Tapi Malaysia menganggap ini cuman untuk memperkuat rupiah, sama sekali tidak ya. Indonesia tidak berniat seperti itu. Indonesia hanya ingin efisiensi saja, bukan untuk memperkuat rupiah, dan biar nggak pusing orang-orang seperti bule dan lain-lain untuk belanja dan lain-lain.